Kemas, rumah dia kemas. Lepas tu dia punya ceiling tinggi lah. Saya senang tu panggil Lito je lah. Ni isteri saya, Zuraini, panggil Puan Ju. Google, cari kontraktor buat rumah Perak. Itu yang dia keluar list, itu yang dapat view lah, termasuk NH lah. Sebenarnya bila Cik Hafiz bawa saya ke site, saya tengok rumah yang dah siap, kemas. Rumah dia kemas. Lepas tu dia punya ceiling tinggi lah. Berbanding dengan pemaju lain tu, saya pilih ni. So far okey lah, tak ada isu lah. Rumah dah siap pun, Alhamdulillah lah. Rasa nak masuk pindah cepat je lah. Sebab dah duduk rumah sewa kan, nak tunggu rumah siap, nak tunggu siap cepat. Bila dah siap, okey, masa untuk pindah. Okey, daripada segi pengurusan tu, sebab yang saya suka bila saya call, dia angkat. Tak adalah bila saya call dia tak angkat, ataupun bila saya call dia tak angkat pun, sekejap dia akan call back. Maksudnya senang lah berurusan dengan situ. So far Alhamdulillah, kerja kemas, cepat, tak ada masalah lah. Ceiling tinggi sebab dia punya pengundaran dia okey. Jadi dia punya tahap sejuk tu, dia panas dia boleh dikawal lah, senang terkawal. Dah syorat pun bukan akan, dah buat pun, dah syorat. So memang kalau kata ada siapa-siapa tanya, biasa orang akan datang tanya kan siapa yang buat. Biasa memang kita promote lah. Kalau scale 1-10, kita tak boleh lah nak kata perfect kan, kita bagi 9 lah. So maksudnya sellable. Mat ni boleh dijual. Sebab saya, sebelum saya jumpa NH, saya dah pergi banyak pemaju. Tapi bila saya tengok, yang saya macam pelik je. Yang bila jumpa dengan Cik Hafiz, dia bawa saya ke DSI, dia tengok rumah tu yang saya, oh okey ni, ceiling tinggi, ruang dia cantik, kemas. Itu yang kenaan tu. Kalau daripada segi harga sebenarnya range dia lebih kurang je. Tapi cerita tentang kualiti pengurusan, itu beza dia.